Pengenalan. Al-Quran ialah panduan utama yang Allah turunkan untuk manusia, termasuk dalam menentukan halal dan haram, khususnya berkaitan makanan dan barangan pengguna. Pada zaman kini, pelbagai isu makanan muncul akibat perkembangan sains dan teknologi, seperti penggunaan gelatin, lemak, darah, arak, organ haiwan yang tidak disembelih, bangkai serta bahan daripada khinzir. Perkembangan ini menimbulkan kebimbangan dalam kalangan pengguna Muslim kerana sukar memastikan sesuatu produk itu benar-benar suci dan halal. Tambahan pula, terdapat segelintir pengguna yang kurang memahami konsep halal secara menyeluruh. Oleh itu, kajian ini meneliti konsep halal dan haram menurut Al-Quran, termasuk kriteria makanan halal serta isu-isu semasa yang berkaitan. Dalam masa yang sama, kajian ini juga bertujuan menjelaskan konsep dan perbezaan antara makanan halal dan haram menurut perspektif Islam dan sains. Seterusnya, menghuraikan prinsip-prinsip pengharaman makanan berdasarkan panduan syariah dan penemuan sains moden. Selain itu, kajian ini turut membincangkan pengaruh makanan halal terhadap pembinaan sahsiah individu, khususnya dari aspek kerohanian, akhlak dan gaya hidup seseorang Muslim. Sehubungan itu, Al-Quran kekal sebagai rujukan asas dan paling relevan dalam menentukan hukum pemakanan pada masa kini, agar konsep halal tayyiban, halal baik dan bersih dapat dipastikan serta diamalkan dalam kehidupan seharian. Objektif 1. Menjelaskan konsep dan perbezaan makanan halal dan haram menurut Islam dan sains. Pengertian halal. Halal berasal daripada bahasa Arab, iaitu daripada perkataan halal yang bermaksud diizinkan, dibenarkan atau tidak dilarang. Dari segi istilah pula, halal merujuk kepada sesuatu yang diizinkan untuk dilakukan atau digunakan mengikut ketentuan akal dan syariat Islam. Contoh makanan halal seperti kurma, daging kambing, buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan lain-lain. Pengertian haram. Perkataan haram berasal daripada bahasa Arab, iaitu harama yang bermaksud larangan. Oleh itu, haram dapat difahami sebagai sesuatu yang membawa maksud hukuman, dosa dan celaan. Dari segi istilah pula, haram merujuk kepada setiap perbuatan yang dilarang dan dicela oleh syarak, yang dituntut untuk ditinggalkan berdasarkan dalil yang jelas dan pasti, disertai dengan ancaman hukuman bagi pelakunya dan ganjaran bagi orang yang meninggalkannya. Ciri-ciri makanan halal. Bersih dan baik, iaitu tayyib. Tidak mengandungi najis, diperoleh secara sah dan bermanfaat untuk kesihatan jasmani dan rohani. Surah Al-Baqarah ayat kedua, Allah berfirman, "Wahai manusia, makanlah sebahagian makanan di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata." Hadis Bukhari Muslim ada meriwayatkan, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Makanan halal dari sudut sains mengandungi nutrien seimbang, mengurangkan risiko penyakit seperti obesiti melalui pemakanan bersih. Ciri-ciri makanan haram pula, iaitu bahan larangan tegas seperti bangkai, darah mengalir, daging babi atau sesuatu yang disembelih bukan dengan nama Allah. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga, Allah berfirman, diharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Hadis Bukhari dan Muslim ada meriwayatkan Rasulullah SAW melarang memakan setiap haiwan buas yang bertaring. Makanan haram dari sudut sains seperti daging babi berisiko mempunyai trichinella, iaitu cacing, darah tinggi, asid urik dan patogen. Kesimpulannya, makanan halal ialah makanan yang diizinkan oleh syariat, bersih, suci, diperoleh melalui cara yang sah serta disembelih dengan menyebut nama Allah. Makanan halal juga memberi manfaat kepada jasmani dan rohani serta terbukti baik dari sudut sains dan kesihatan. Sebaliknya, makanan haram ialah makanan yang dilarang dan dicela oleh syariat kerana mengandungi unsur bahaya, najis atau diperoleh melalui cara yang salah seperti tidak disembelih mengikut hukum Islam. Makanan haram juga dibuktikan oleh sains boleh membawa risiko penyakit dan kemudaratan kepada manusia. Oleh itu, jelas bahawa makanan halal membawa kebaikan dan memenuhi tuntutan agama serta kesihatan, manakala makanan haram membawa mudarat dan ditegah oleh syariat. Objektif yang kedua, menghuraikan prinsip-prinsip ke-Islam dalam pengharaman makanan mengikut Islam dan sains. Pengharaman itu disebabkan kotor dan memudaratkan darah haiwan. Dalam sudut Islam, darah merupakan cecair merah yang mengalir dalam urat darah. Ia dikategorikan sebagai najis dan mendatangkan kemudaratan. Ini kerana telah jelas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah, artinya, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Ini kerana sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Dari sudut sains,
Darah haiwan ialah cecair badan yang berfungsi untuk mengangkut nutrien, oksigen dan hormon serta membantu dalam sistem imunisasi haiwan. Ia terdiri daripada plasma, sel darah merah, sel darah putih dan platelet. Dalam industri pemprosesan produk makanan, darah biasanya digunakan secara meluas khususnya sebagai bahan tambah. Ia berfungsi sebagai ejen penyental, penambahbaikan struktur, pengemulsi, perasa dan seumpamanya. Menurut Abu Bakar Arabi pada tahun 2008, beliau menjelaskan bahawa para ulama telah mengatakan bahawa darah adalah haram dan najis. Bandingan dari sudut Islam dan juga sudut sains, menurut Islam, darah haiwan adalah kotor dan memudaratkan kesihatan. Manakala menurut sains, darah haiwan ialah sesuatu yang akan memudaratkan kesihatan apabila ia digunakan sebagai bahan tambahan makanan. Perbandingan ini dapat dilihat kebenarannya yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Seterusnya, haram itu adalah haram untuk umat Islam. Arak. Dari sudut Islam, arak atau alkohol merupakan di antara bahan yang diharamkan dalam Islam. Semua jenis minuman yang memabukkan yang dihasilkan daripada apa juga bahan seperti perahan anggur, barli, beras, ubi kentang, jagung, gandum dan buah-buahan yang lain dikategorikan sebagai arak. Bahan-bahan ini menyebabkan hilang kewarasan akal. Al-Quran dengan jelas menegaskan pengharaman sesuatu yang memabukkan dengan firman Allah. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, bertenun nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Pandangan sains tentang arak adalah bahawa ia adalah sebatian kimia yang dipanggil etanol. Dihasilkan melalui penyampaian yang bertindak sebagai dadah yang mempengaruhi otak dan boleh menyebabkan ketagihan. Pengambilan arak secara berlebihan dikaitkan dengan pelbagai risiko kesihatan seperti kerosakan hati, kanser dan kematian. Perbandingan menurut Islam dan juga menurut sains ialah menurut Islam, arak hukumnya haram untuk semua umat Islam kerana ianya boleh memabukkan dan menyebabkan hilang akal. Manakala menurut sains, ia menutup kewarasan akal untuk berfikir. Perbandingan ini menunjukkan kajian spesifik yang membuktikan kebenaran haram itu haram untuk umat Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran. Seterusnya, kita akan lihat pengaruh makanan halal terhadap pembinaan sasiah individu. Yang pertama, jiwa yang tenang. Makanan yang halal lagi baik mempunyai hubungan yang sangat erat kepada jiwa, di mana dengan pengambilan makanan yang halal dan tayyib boleh membuat jiwa menjadi tenang. Tambahan lagi, Hamka menjelaskan dalam tafsiran Al-Baqarah ayat 168 bahawa pengambilan makanan yang halal dan tayyiban bermula daripada sumbernya, cara mendapatkannya hingga ke proses rantaian makanannya akan memelihara jiwa seseorang daripada menjadi kasar dan keras. Selain itu, hadis Nabi SAW berbunyi, Al-ithmu ma haka fi nafsik, menunjukkan bahawa perkara yang bertentangan syarak termasuk makanan haram akan menghilangkan ketenangan hati. Ini bermaksud, makanan yang diambil bukan sahaja memberi kesan fizikal tetapi turut mempengaruhi hati dan emosi. Rezeki yang halal membawa keberkatan dan ketenangan, manakala rezeki yang haram boleh menyebabkan kegelisahan hati. Selain jiwa yang tenang, pengambilan makanan halal dan tayyiban boleh memupuk seseorang individu agar memiliki hati yang bersyukur dan tahap kesyukuran seseorang hamba akan bertambah dalam. Allah berfirman, "Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Dalam ayat ini, Allah menurunkan pelbagai rezeki kepada manusia. Namun, manusia disarankan untuk memilih dan mengambil rezeki yang disifatkan dengan sifat halal dan tayyib. Hal ini menunjukkan bahawa implementasi pengambilan makanan halal dan tayyiban dalam kehidupan dapat menjaga fungsi jiwa dan rohani dengan melahirkan insan yang sentiasa bersyukur dengan setiap nikmat yang diberi Allah. Individu yang yakin bahawa rezekinya halal akan lebih menghargai nikmat yang diterima, lebih redha dan tidak mudah merungut. Tiga pula ialah hati yang sabar. Hati yang sabar boleh diperoleh daripada mengaplikasikan pemakanan halal dan tayyiban. Justifikasinya, sabar dapat dilatih apabila seseorang berusaha melakukan kebaikan dan perintah Allah serta meninggalkan kemaksiatan dan sesuatu yang dilarang Allah. Syekh Ibnu Al-Utsaimin membahagikan sabar kepada tiga bahagian: bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan bersabar dalam menerima takdir Allah. Menjaga pemakanan halal menuntut disiplin, kawalan diri dan keikhlasan. Inilah yang melatih jiwa supaya lebih sabar dan taat. Aspek kebersihan makanan yang ditekankan dalam konsep halalan tayyiban bukan sahaja bagi menjamin manusia mendapat makanan selamat dan sihat. Bahkan, aspek ini secara tidak langsung dapat menjaga kebersihan jiwa. Pemakanan yang digariskan syariat bukan hanya berkait dengan kesihatan jasmani, tetapi juga mempengaruhi cara pemikiran, sikap, hidup dan kejiwaannya. Di samping itu, impaknya dapat dizahirkan melalui kehalusan dan kekasaran budi seseorang. Hal ini kerana hati yang baik akan melahirkan individu yang berakhlak dan baik tingkah lakunya, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiyal qalbu."
Hadis ini menunjukkan bahawa hati adalah pusat pembentukan akhlak. Apabila sumber makanan seseorang bersih daripada perkara haram, hatinya juga akan lebih bersih dan mudah terdorong kepada kebaikan. Saya akan membantahkan dapatan isu semasa iaitu daging kultur atau daging sintetik. Daging kultur dihasilkan di ma'amal menggunakan sel haiwan melalui teknologi pengkulturan tisu dan diperkenalkan sebagai alternatif sumber protein bagi menangani isu keselamatan makanan global serta kelestarian alam sekitar. Penghasilannya dapat mengurangkan kebergantungan kepada penternakan konvensional yang memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Namun, isu utama yang dibangkitkan ialah status halal dan tayyib, khususnya dalam kalangan pengguna Islam. Kehalalan daging kultur bergantung kepada sumber sel haiwan yang halal serta proses penghasilan yang bebas daripada unsur haram. Dalam Islam, konsep halal perlu disertai dengan tayyib yang merangkumi aspek kebersihan, keselamatan dan kualiti makanan. Dari sudut sains pula, penekanan diberikan kepada keselamatan makanan, nilai pemakanan dan kesan terhadap kesihatan. Penerimaan masyarakat dipengaruhi oleh tahap kefahaman agama, faktor budaya, harga dan kemudahan akses. Kesimpulannya, daging kultur berpotensi sebagai alternatif makanan masa hadapan. Namun, penerimaannya bergantung kepada kejelasan status halal, pemahaman konsep halalan thayyiban serta jaminan keselamatan pengguna. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, kajian ini menerangkan konsep halalan thayyiban secara menyeluruh dengan memberi fokus kepada pemilihan makanan halal dan haram dalam Islam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemahaman yang jelas tentang halal dan haram penting supaya amalan pemakanan selari dengan ajaran Islam di samping menjaga kualiti, kebersihan, keselamatan dan kesihatan pengguna. Konsep ini bukan sahaja memberi manfaat kepada umat Islam, malah sesuai diamalkan oleh masyarakat bukan Islam. Selain itu, makanan yang diharamkan dalam Islam boleh membawa keburukan dan dengan menjauhinya, umat Islam dapat memperoleh kebaikan dalam kehidupan. Akhir sekali, kajian ini membantu meningkatkan keimanan serta mengukuhkan keyakinan bahawa segala ajaran Allah dalam Al-Quran dan hadis adalah benar dan perlu diikuti.